Hati-hati yang lelaki. Pesan dengan keluarga kita. Ini selalu terjadi. Apabila kita meninggal, hilang punca pendapatan kepada isteri. Yang wajib bagi sara hidup kepada isteri adalah ayah kita dan adik-beradik lelaki kita dan adik-beradik perempuan kita. Kepada isteri dan anak-anak saudara dia orang. Bukan di sebelah keluarga isteri. Ini yang selalu disalahfahamkan. Yang ni tak terjadi. Malah dilalaikan. Ada bila berlaku saja kematian suami, maka isteri tergantung-gantung, tak tahu apa nak buat. Pak mentua buat tak peduli. Sedangkan pak mentua tu dapat harta daripada anak dia 1/6. Harta faraid. Anak yang meninggal tu pak dia dapat, mak dia dapat 1/6. Isteri cuma dapat 1/8 aja. Ini penting. Jadi isteri kena tuntut hak dia. Kena belajar tentang hak di dalam agama.